sesuatu tentang keguguran trimester pertama. Sekarang, kebanyakan keguguran trimester pertama, 80 hingga 90% daripadanya disebabkan oleh kecacatan intrinsik atau kecacatan kromosom pada janin. Itu adalah sesuatu yang kita tidak benar-benar boleh cegah. Jadi, wanita yang merasa kecewa mengenainya dengan mengatakan, anda tahu, adakah terdapat perkara yang mereka boleh lakukan, tidak lakukan, atau adakah terdapat ubat yang mereka boleh ambil untuk mencegah keguguran trimester pertama itu adalah sesuatu yang wanita harus atasi. Jadi, ia bukanlah kesalahan mereka bahawa keguguran trimester pertama telah berlaku. Mereka telah makan sesuatu, mereka telah pergi ke untuk tujuan perjalanan, mereka telah bekerja terlalu keras. Itu bukanlah sebab rutin untuk keguguran. 80 hingga 90% daripadanya disebabkan oleh kecacatan intrinsik pada janin yang tidak benar-benar boleh dicegah. Sudah tentu terdapat sebab-sebab tertentu untuk keguguran yang boleh dikesan dan boleh dicegah. Itu perlu dinilai dan difahami. Jadi apabila keguguran berlaku, jangan salahkan diri anda atau penjaga anda untuk perkara yang sama.